Okay geng, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak pergi mancing. Sekarang pukul 3.4. Ni kita punya pemancing. Air hujan geng. Kita tunggu hujan reda sekejap lagi. Mungkin lepas ni boleh lah mancing. Air agak keruh sikit. So air tengah hujan lagi. So macam mana? Mantap. Aduh, hujan. Kita tanda hujan turun. Hujan, kita tunggulah. Dah berhenti kejap lagi. Kita punya kasut dah siap. Kita punya pancing semua siap. Hari ni kita tak buat pancing baling. Kita tunggu hujan yang turun. Biar air tu keruh sikit. Nanti kita pergi sana. Okey. Saya. Hello guys. Saya hujan. Ni kita nak pergi mancing kat loji. Tapi sini hujan guys. Waktu nak pergi ke loji, tiba-tiba hujan. Tengah depan guys, hujan guys. Masuk. Ya. Hai, Hasan. Atuk. Okey dah. Hujan guys. Terpaksa tunggu kejap. Aku minum Milo dulu. Kena Milo cawan. Sementara aku masih edit video. So inilah suasana hujan yang lebat ni guys. Kita punya video man. Okey, pegang. Welcome, cakap mana kita punya barang. Okey guys. Kita nak pergi kat apa ni? Kat loji kita pakai kasut boot. Kita ada mancing dan tu ada parang, air sama barang mancing. Waktu tu mancing ah. Okey, nanti kita sambung guys. Kita sambung lagi. Bye bye. Tengok ni. Dekat atas dan. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. So selamat malam, bertemu lagi dalam aku punya channel. Okay, hari ni aku berada di tempat kerja. So aku buat video malam ni. Kebetulan hari ni 27 hari bulan, hari Sabtu. Dan sekarang aku tengah kerja malam. Hari pun tengah hujan ni geng, tak ada buat apa. Lepas aku ronda tadi, aku duduk kat pos. So aku nak tunjukkan sesuatu pada korang. Berkenaan yang aku cakap hari tu, satu barang yang senang dan mudah untuk kau edit video lah. Daripada kau guna kamera apapun, tak kisah drone ke apa ke, sekarang ni tak payah guna laptop geng. Pakai benda yang aku nak tunjuk sekejap lagi kat korang. Nanti korang tengok apa benda ni. Ok, nanti apa-apa sambung di next content. Ok, so terima kasih kerana terus setia follow aku punya channel, subscribe dan like. Ok, korang boleh komen apa-apa. Yang penting kau suka tengok, kau tengok. Kalau tak suka, korang boleh scroll berpulang pada korang. Sebab aku punya konten aku pelbagaikan dalam dunia LCVX motovlog aku punya channel ni. Okay, so hari ni malam aku harap aku punya gambar nampak. Aku gunakan lampu, mudah-mudahan nampak lah aku punya muka dan jelas lah. Okay, so apa nanti kita sambung lagi. Okay geng, kembali lagi aku punya channel. So hari ni aku nak tunjuk aku punya barang satu yang aku cakap mudahkan untuk kau edit video ataupun apa pun. Harap dengar bunyi angin. So bunyi angin tu aku punya kipas angin. So inilah barangnya. Okey, kau tengok, ni dia. Okey, mungkin nampak tak? Aku nampak lah. Okey, aku turunkan lampu sikit biar rendah. Ni dia barang dia. Okey, kau tengok, ni dia sebuah macam pengalihan video, gambar ataupun kau punya apa untuk SD card, kau masuk kat sini. Kalau kau guna type C pun boleh, tapi aku rasa guna ni lebih mudah daripada aku guna laptop. Bila aku nak edit video pun mudah, tak banyak sangat aku nak guna software lah, nak pakai file lah apa, tak perlu. Ni berguna ni, kita masukkan SD card kita kat sini dan terus saja kita cucuk dekat kita punya phone lah. Yang ni kita punya phone. Aku ni guna type C. Ni type C kan tengok jelas type C. Okey, ni aku guna type C. Tengok ni type C. Okey, yang belakang ni untuk laptop boleh pakai. Okey, sebabkan benda ni memudahkan aku. Itu pun dikenalkan oleh kawan aku, sahabat aku, guna OTC. Salah aku nama dia lah OTC. Korang boleh cari dalam Shopee ataupun di TikTok lah. Tapi aku beli yang ni, aku beli dekat TikTok. So aku try mula-mula, aku rasa tak yakin juga benda ni. Tapi bila aku masukkan memori GoPro aku yang sekarang aku rakam ni,
dah dua GoPro aku pakai, Hero 4 dengan Hero 7 aku guna untuk ni, mudah lah, senang aku nak alihkan dalam phone dan juga mudah untuk aku upload atau aku upload video dalam YouTube channel aku. Okey, siapa yang baru nak mencari macam mana nak buat YouTube, nak memudahkan urusan, tak payah guna laptop lagi, korang beli benda ni. Benda ni harganya dalam RM20, ada yang 17, tengok dia punya seller lah penjual. Okey, ni aku guna yang Type-C ya, sebab telefon aku Type-C, so ini lebih mudah. Okey, mana yang cari benda ni boleh je ada dua model, Type-C dengan lagi satu tu USB ya. Kau boleh tengok lah USB ke apa, aku pun dah lupa, macro ke apa, tak tahulah macro ada ke tidak. Nanti korang cuba tengok dalam TikTok, kau type saja OTC, OTP atau OTC, aku pun dah lupa nama dia. Nanti korang boleh scroll lah, cari dan beli satu macam ni, senang, tak payah lah. Kalau korang pakai drone, pakai apa-apa kamera pun mudah, korang tahu je SD card kat sini, terus je upload dalam phone korang. Bila korang pasang, nanti benda tu akan keluar dalam phone korang dan akan terus masuk ke file lah. Bila dalam file tu korang boleh download, ambil dia punya video-video yang korang footage dalam korang punya memory, masuk ke dalam phone. Nanti dah sudah, korang save kan, lepas tu baru korang buang yang dalam memori ni, kosongkan, boleh kau gunakan semula pada korang punya kamera. Okay, so ini saja unboxing unboxing aku punya barang, iaitu OTC ke OTP macam tu lah. Kau boleh cari dalam TikTok ataupun Shopee. Okey, benda ni tak mahal kan, baru RM20 ataupun RM17, tengok ada seller lah. Okey, ini memudahkan korang mana yang baru nak buat video, baru nak vlog ataupun buat pemandangan jadi juru kamera ke apa, jadi juru kamera pengantin ke apa, video tu lah, lebih memudahkan benda ni. Okey, so itu saja video untuk aku hari ni, unboxing barang ni lah. So kepada sahabat-sahabat nak cari benda ni, boleh cari di TikTok ataupun di Shopee, pasti mantap. Okey. Okay geng, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So hari ni kita berada di tempat kerja aku lagi. So korang tengok luar geng, nampak hari hujan geng. Hari hujan daripada pagi tadi sampai sekarang. So aku punya black atau UFI aku dah aku basuh tadi dah. Aku clear kan, aku basuh bersih-bersih sebab hujan. So aku tutup dengan baju hujan, tutup dengan payung lah. So hari ni tempat pondok aku ni tak ada garas geng. Kalau ada garas macam sekolah lain ada garas, senang aku nak letak kan, ni tak ada. Terpaksa letak sini lah. Sebab kalau letak balai tu jauh sangat, aku tak nampak belakang pondok ni, gelap. So kat sini lah. Sekarang pun masih hujan, korang tengok. Tu saya dengar bunyi hujan ni geng. Hujan lagi geng. Aduh, tahu lah bila nak hujan. Inilah sekolah yang aku jaga. Korang tengok sana kawasan sekolah. Okay, itu van tu Dewan sana. Hari dah malam geng, pukul 8 lebih dah. So hujan masih turun lagi. Kau dengar bunyi hujan tu. Tak tahulah bila hujan nak berhenti. Mudah-mudahan hujan macam ni hujan banjir, tak adalah kawasan-kawasan yang pernah banjir terlibat lagi lah. Okay, kita doakan semoga diorang mana ada kawasan banjir diberi kemudahan dan diberi ketabahan dalam hujan Tuhan Allah Ta'ala ni lah. Sekarang dah musim hujan. Kat tempat aku ni dah 2 hari hujan tak berhenti kan, daripada pagi semalam hari ni, dan tak tahulah esok, aku pun tak tahu. So kita tengoklah keadaan macam ni lah. Okay, so ni dalam pondok aku. Hari ni kebetulan member aku balik makan, tinggal aku seorang. Nanti malam kan dia datang, waktu dia rehat. Okay, so apa kita sambung lagi. Okay geng, welcome back to my channel. So hari ni aku berada di rumah, tak kerja ni. Aku pun baru bangun tidur sebab penat sangat. Semalam aku tak tidur. So sekarang dah pukul 1 lebih. Aku solat zuhur ni, terus aku ni sama anak aku ni. Siapa nama dia? Nama siapa? Eman. Betul. Okay, Umi panggil. Tak nak ya. Dia siapa nama? Kita punya juru kamera iaitu Mak Haikal namanya. Ni adik anak saya, dia tengah main apa ni? Main game. So aku ada beli satu lagi adapter ni. Biarlah abang makan nasi jap. Adapter ni nama dia. Ni apa? Ungguling.
Ada macam OTC, OTP juga. Masa dah. So benda ni lah aku beli lagi satu. Sebab aku takut yang satu dia rosak, so aku beli lagi satu. Yang ni yang lama, yang ni yang baru lah. Ini agak macam besi sikit ya. Dia besi, yang ni plastik, yang ni besi. Ni yang baru sampai tadi. So aku dah test, memang ngam, cun lah. Okay. So mana korang yang masih mencari bagaimana nak upload video menggunakan benda ni, bolehlah cari di TikTok ataupun di Shopee lah. Murah je geng, ada RM17. Aku beli ni pun harga dalam RM17. Okay. Halo guys, kita dah nak pergi mancing. Kita mancing kat Lodi. Dah kena ada satu mancing. Ni mancing kat beruntung. Okay. Hari ni hari apa ya? Selasa. Kita nak mancing. Besok saya nak bergerak. Tu ada musang dia mati. Okay, musang. Dia pergi kat lima tu, tapi dia orang daring ni. Tajuk kau tengok. Orang tajuk gigi sini. Kalau di Prank tak ada bukti lah. prank 5 tu guys. Jaring guys. Jalan ke? Jalan ni. Jaring guys. Ini kenapa kapuk? Jangan ni kenapa kapuk? Okay guys, selesai lah. Okay, nanti apa-apa kita sambung lagi ni perjalanan kita nak ke sungai-sungai. Okay. Mancing guys. Teruskan perjalanan. Cakap macam ni dekat-dekat. Kalau belakang boleh cakap macam ni dekat-dekat. Ada apa? Dekat atas. Okay guys, kita dah sampai ladang guys. Ni motor aku. So welcome back my channel. Hari ni kita berada di ladang sawit. Tu jalan masuk tadi di sana. Aku masuk terus sini. So motor aku parking sini. Pastikan handle di lock ya geng. Kau tak lock kan hilang motor. Okay. Jom. Kita masuk dalam ladang ni. Mudah-mudahan ni ada kesan ayam hutan ni. Ayam hutan kan. Ni memang banyak ayam hutan kan dalam ni. Memang kawasan-kawasan ayam hutan. Okay. So jom lah. Kita kena berhati-hati jalan. Takut terpijak ular kan. Sini banyak predator. Dah metik lah ni. Dah metik okey lah kan. So harap suara aku dengar dengan jelas lah. Okay. Kita vlog dalam kebun lagi ni. Okay. Kita jalan ni. Terusan perjalanan. Sungai je kat bawah tu kan. Bawah tu sungai. Okay. Mana tak payah lah. Jalan je. Jom lah. Dia sabit tak betul tu. Ni tak betul. Apa lah ni. Dia dah sabit tu kan. Tapi dia tak potong betul. Dia buang daun je macam ni. Macam ni dia buang daun. Okay. Sekejap kan. Tengok bawah ada orang tak? Kalau ada orang pun tak syok juga nak mancing kan. Kita tengok tajuk kita dah kena belum? Ada so. Yang kau letak 2 tu mana? Habis apa tarik ikan 9 apa tu? 2 hari tu. Kan? Mudah-mudahan ada lah ikan menarik lah. Ada tak? Hilang. Oh no, hilang. Ni botol dia. Botol isi ikan ni dia. Okay. Yang kita simpan kat sini memang kita tinggalkan. Hitung ikan kita. Okay kan? Kita tengok dekat sana ada pancing tu. Kita tengok kena ke tak kena. Hah? Aduh. Biar dulu. Tak ada ikan. Lagi satu mana? Di bawah tu. Tengok lagi satu ada tak ikan. Mudah-mudahan ada ikan. Okay. Tenggelam lah. Ambil Ibat. Besar ikan tu. Lepas tak apa. Jom. Kita yang penting sekarang ni kita letak beg sini dulu. Tempat teduh. Cari cacing. Kita. Jom. Kita letak pancing sini dulu. Lepas kita sambung. Okay kan. Nanti apa-apa kita sambung lagi. Ni lokasi sungai tu. Baru hujung tu kan. Ni kita punya tong. Kita punya mangkuk cacing kat sana itu. Mana? Simpan mana? Pancing semua kat sana kan. Boleh ambil. Masa tu kita pancing tiba-tiba ada kilat kan. Peti kan. Menakutkan. Tak ada. Aduh. Habis lah. Okay. Nanti apa-apa kita sambung lagi kan.
Okay. Okay geng, assalamualaikum, welcome back to my channel. So selamat petang, hari ni 30 hari bulan 12 2025. Kita dah nak sampai ke penghujung tahun 2025. So hari ni aku masih lagi berada di konten aku, iaitu konten menangkap ikan ya, ataupun menjoran ikan ni di sebuah ladang sawit yang tak jauh daripada rumah aku. Ni ladang sawit geng. Korang tengok tu ladang sawit. Ni ladang sawit, motor aku ada kat atas tu. Okay, so ini ladang sawit berhampiran dengan jalan besar. So atas ada jalan besar geng. Tu korang nampak ada kereta melintas tu. Nampak? Tu ada lagi. Nampak ada kenderaan melintas tu. Tu banyak. Jalan utama atas . So sekarang aku berada di lokasi mancing. Ni beg-beg aku, peralatan aku tak kat sini. So mudah-mudahan ada ikan lah hari ni. So inilah track dan vlog kita hari ni, tu mancing ikan. Okay, so track agak becak sikit sebab hujan ya. Baru 2 hari lepas hujan tahun 20. So sekarang dah reda dah, cuaca pun dah kembali panas. Korang tengok atas tu, matahari dah ada, alhamdulillah. So inilah track kita, nampak kita punya lokasi mancing. Tu anak aku tengah letak pancing tu. Mana ada umpan tu letak. Tak tahulah ada ikan kejap hari ni. Bergantung pada rezeki kita. Mudah-mudahan ada lah. Mendapatlah ikan hari ni. Okay, tengok pancing banyak hari ni aku letak. Mudah-mudahan ada lah. Okay. Ni lokasi-lokasi ikan ni. Di tempat ni pun hari-hari aku mancing pun memang banyak ada ikan lagi. Sini banyak ikan sembilang, ikan puyuh, ikan haruan lah paling banyak, peratusan dekat sini lah. So aku masih lagi menjoran dekat sini. Dekat sini pun tak jauh pada rumah. Malah aku pergi jauh-jauh. Kalau pergi jauh-jauh pun susah dapat ikan geng. Aku mancing sekitar tempat aku je lah. Okay, dekat tu rumah. Malah nak pergi jauh. So ni track yang aku gali cacing pun senang nak cari. Sini banyak cacing kan. Jom kita jalan, kita tengok lagi. So ni pun ada pancing. Tu ada pancing. Kau pasang tajuk je banyak ni. Ni pun ada pancing. Sana ada pancing, situ ada pancing, ujung sana pun ada pancing. So inilah track dia. Aku umpan pancing je kan. Tak ada umpan apa-apa pun. Ni kita tengok pancing-pancing yang telah kita pasang. Mana. Kena tak? Kena tak? Mana? Ya. Kalau kena kot. Ya. Tak ada nampaknya. Hampir kena nampak. Kita tak pancing pendek. Hampir kena. Ikan ada, tapi ikan kecil ni dia masih menarik lagi nampak tau. So, ikan putih tu. Okay, itu kita punya king mancing. Ni pakai mancing baling. Tahu dapat ikan ke tidak. Okay, ni ikan ni ada. Nampak? Kau nampak ikan tu? Nampak? Pancing aku bergerak-gerak. Ni lokasi dia sampai atas tu. So berhampiran jalan. So jalan besar atas. Nampak tau. Untuk ada motor lalu. Dah letak je bang. Mana besi kau? Tak itu. Biar itu. Tu ada ikan bawah tu. Mudah-mudahan ada ikan menangkap lah nanti. Okay, so apa nanti kita sambung balik. Okay.